Korang tak perlu lah nak pergi kedai kan, nak panjat tinggi-tinggi kemudian korang nak pergi bawa pergi dalam kereta. Berat tau. Contoh macam aku punya ni 40 kilo. So kau bayang lah 40 kilo korang nak kena angkat masuk dalam kereta. Okay, so korang tengok dulu, aku buka dulu semua, aku keluarkan. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang set apa yang ada dalam 40 kilo ni. Inilah dia set 40 kilo yang aku unboxing tadi. So apa yang korang dapat dengan set ni, ini yang full set tau. Kalau korang macam nak cari yang tak full set macam ni pun boleh, tak ada masalah pun. Cuma yang full set kalau macam aku punya ni, korang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 3 kilo korang akan dapat 8. Kemudian yang 1.25 kilo korang akan dapat 4. Kemudian yang ini 2.5 kilo pun korang akan dapat 4. Kemudian korang akan dapat sebatang pole yang macam ni. Kemudian ada 2 pole yang macam ni. So untuk pole yang macam ni, pole ni apa, dia punya batang ni lah. Okay, so aku sebut pole lah, senang. Kemudian benda ni dia boleh sambung. Pole ni korang boleh sambung tau. So kalau korang nak buat dumbbell yang panjang punya tu, tak ada masalah. Korang boleh guna yang set yang macam ni. Okay. So kalau korang nak dapatkan set macam ni, kemudian korang dapat juga yang glove macam ni kalau untuk full set. Okay. So kalau korang nak dapatkan set yang macam aku punya ni, korang tengok je kat bawah. Aku boleh jamin lah, tak rugi pun kalau korang dapatkan ni untuk kesihatan korang.